Okey, yang bulan 1 tadi, okey, kena susun struktur awal lah untuk buat kerja, untuk aktiviti kita esoknya. Kena susun awal. Kalau Kak Nur, struktur Kak Nur adalah malam tu. Kak Nur tak buat seminggu sekali. Mungkin orang lain buat seminggu sekali, tengok atas keselesaan masing-masing lah. Kalau Kak Nur on the spot, malam tu, esok tahu dah nak pergi mana, nak jumpa siapa, nak pergi sekolah mana, nak jumpa mana. Tahu dah. So kalau kita tak ada buat struktur, tak buat planning malam tu, esoknya kita bangun, kita huru-hara. Huru-hara, tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Jadi plan lah, buang masa dengan gitu je. Kalau ada satu tip, satu pengalaman nak mengelakkan huru-hara, tak tahu, bangun tak tahu nak pergi mana. Kalau you agak apa? Pergi office. Okey, pergi office pun bagus. Cuma kalau Kak Nur tak tahu nak pergi mana. Ada juga satu-satu ketika tak tahu, tak dare nak planning balik letih ke apa malam tu, esok tak tahu nak pergi mana. Kalau Kak Nur senang, sekolah buka pergi sekolah je. Pergi sekolah mana-mana pun tak apa. Pergi duduk cokor situ. Tak? Pergi duduk dalam sekolah. Tak apa, tempat yang betul. Ada dah tu rezeki nak jumpa dengan siapa, nak present ke siapa dah. Tapi kalau orang tak masuk sekolah, apa you all boleh buat? Satu lagi cara, boleh pergi nesting dekat mana-mana restoran. Mana-mana restoran seperti Secret Recipe, tempat yang selesa, yang tenang, yang tak bising, yang orang kata yang tempat makan mahal sikit. Pergi nesting kat situ. Jangan kita makan lebih-lebih pula. Tak? Nesting kat situ, order air, buat kerja sambil-sambil, buat kerja, minum air. Tengok customer datang, pergi direct approach. Pergi direct approach. Kalau ada strength ke sekolah, tak apa. Everyday masuk sekolah. Kalau tak ada ni, kena pergi buat macam tu. Cari tempat. Dekat Kuantan ni banyak tempat. Banyak tempat. Dan poin yang kedua, flyers. Dari segi flyers, Kak Nur banyak menggunakan flyers. Tapi sekarang ni dot lah. Sekarang ni kurang sikit. Kak Nur banyak dari segi update di WhatsApp status. Poster-poster di WhatsApp status. Di WhatsApp status pula kena ada konsisten update WhatsApp status setiap 2 hingga 3 jam sekali. Sekali post 5 hingga 6 keping poster. Selang-seli dengan poster peribadi ke? Peribadi. Tanam pokok bunga je kalau kita perempuan. Selang-seli sikit lah, takut orang boring tengok takaful sahaja. Kalau zaman Kak Nur struggle dulu, permulaan dulu, 2-3 tahun pertama, flyers ini adalah senjata bagi Kak Nur. Setahun Kak Nur akan habiskan 5 hingga 10 rim setahun. Bunyi banyak ni. Itu masa zaman dulu guna flyers, edar flyers. Kak Nur pergi letak mana flyers ni. Dan untuk sekarang ni pun memang boleh implement flyers ni. Kena ada. Setengah orang dia tak suka tengok melalui phone. Dia nak tengok yang hard copy, nak tengok comel, warna lah ke apa nak baca. Kena buat juga dari segi flyers. Kalau flyers ni Kak Nur banyak letak di kawasan hospital, parking, di kereta, di pasaraya dan di pasar pagi. Pernah buat tak di pasar pagi? Pernah. Pasar pagi tu pun Kak Nur pernah buat tu zaman dulu. Pasar pagi Temeloh, pasar pagi Raut. Pergi, edar flyers panas-panas, duduk caca-caca bagi. Tegur orang, ambil nombor telefon. Kena buat. Permulaan Kak Nur dulu memang start daripada zero, memang struggle juga. Jangan tengok Kak Nur hot sekarang ni. Hot sekarang ni dia kata, petik mari dah kes. Contoh, contoh. Contoh. Nak Zamir dulu. Zamir dulu. Buat belakang tu, pacok depan bank. Depan bank. Umur 38, pacok depan bank. Buat malu ke Kak Nur? Buat macam-macam cara boleh buat. Okey.
Okey, nak cerita mengenai flyers satu, pengalaman sendiri Pengalaman sendiri, flyers ni adalah senjata bagi Kak Noh dan flyers ni adalah memang dekat dengan Kak Noh. Sekarang ni pun memang ada, sentiasa bawa flyers. Okey, Kak Noh pergi holiday dengan keluarga. Satu cerita ni dekat Cameron lah. Pergi holiday dengan keluarga Kak Noh ni memang supportive. Anak-anak kalau Kak Noh kata, ada flyers anak, suami semua ambil flyers, pergi letak di kereta. Memang supportive. Suami, anak Kak Noh memang gitu belaka. Kalau mami nak buat, dia sama-sama naik. Okey, masa di Cameron Highland ni, kita jalan-jalan dan Kak Noh lalu tepi Mary Brown. Masa tu hari Jumaat, waktu rehat tu panjang sikit lah, pukul 12 sampai 2.40 tak kalau kerja kerjaan. Berlalu kat tepi Mary Brown, tengok misi duk makan sore-sore. Ya, tapi you all buat ke tak? You all pergi ke tak? Pergi ke tak? Tengok, siapa tak pergi? Siapa tak pergi, sekadar tengok. Tapi Kak Noh pergi jumpa dengan misi tu, okey. Pergi, Assalamualaikum, saya Kak Noh, ambil flyers ni. Baca-baca. Nak tanya boleh? Boleh duduk ke? Sebab dia sorang perempuan tu, misi. Boleh duduk? Duduk lah. Dia pun mungkin sunyi, sorang nak borak. Okey, duduk. Duduk tu memang confirm lah Kak Noh close dia. Close medical card untuk diri dia sendiri, dia tak kahwin lagi. Close dia. Apa yang happynya, dah siap close dia tu, balik nak jalan pula, dia nak makan-makan ni. Okey, dia call. Buat apa ni? You ni call ni. Kak duduk mana tanya? Kata ada sini lagi. Kak, mari hospital, doktor dengan misi dengan saya nak ambil insurans. Ya Allah, tu Kak Noh kata, apa-apa memang kita kena buat. Setiap mana-mana lagi sel boleh buat. Sampai lah ni bayar molek doktor gigi. Tak ada misi gigi, bawa misi gigi. Jadi di Cameron tu, Kak Noh conquer dah. Hospital Cameron. Nak rayaknya mudah je. Asal kehendak hati kita, no. Benda simple je. Kadang-kadang kita tengok orang, sambil lalu je. Tak kau rasa, kita nak pergi lah jumpa orang tu. Kak Noh sambil duduk gitu. Kalau sekolah tu balik kampung, lalu balik, kadang-kadang balik kat jeli, nak balik tupak dulu ni. Tengok sekolah kat area belakang, berair mulut. Berair mulut sampai setahun tu nak boleh jadi top national tu. Nak boleh top rookie East Coast. Nak contoh berair mulut tu ada. Nak rayaknya sungguhnya nak buat kerja. Nak. Salah tak Kak Noh rayak? Tak. Tu daripada hati. Kenapa Kak Noh buat dulu? Nak boleh setahun ni. Sampai gitu tahap berair mulut dia kata. Semua macam nak singgah kat belakang ni ada kau orang ejen lain mari Kalau ejen lain tak mari biar aku lagi. Sampai gitu nak rasa tu. Kendok tu kena kuat. Agak boleh terima. Boleh terima. InsyaAllah. Baik mulut. Okey. Kak Noh nak sentuh sikit mengenai structure macam mana tahun ni kita nak buat aktiviti pada bulan puasa. Pada bulan puasa, molek tak? Tahun ni 19 hari 2 adalah first Ramadan kita. Okey, bulan puasa ni biasanya agent bulan free untuk dia. Betul tak? Puasa kan? Bulan free.